ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya sekarang salah seorang peserta program khas Ramadan Talaqi Tadarus 30 Juzuk Al-Quran bersama Syekh Abdullah Subhi Mar'i. Boleh kenalkan diri dan dari mana? Terima kasih. Saya Puan Zaleha dan saya dari Semenyih, Selangor. Masya-Allah, subhanallah. Daripada Semenyih, kena syukur. Macam mana Puan tahu program ni? Saya tahu program ni 2 tahun lepas daripada ustazah saya yang saya talaki di Masjid Hasanah di Bangi. Masya-Allah, subhanallah. Jadi ini bukan kali pertama Puan bersama program khas Ramadan ni. Pastinya ada sesuatu keistimewaan. Sehingga kan tahun ni masih lagi sertai. Mungkin boleh kongsi sikit apa istimewa program ni, insya-Allah. Pada saya Puan, program ini terlalu banyak pengisiannya dan pengisiannya bukan saja untuk diri saya, tapi saya rasa saya dapat kongsikan kepada orang ramai, iaitu apa yang kita dapat daripada Al-Quran itu sendiri, di mana Syekh memberitahu kita bagaimana kita kena dapat apa yang diertikan sebagai takwa dan apa yang dikatakan tawassul dan apa yang dikatakan sebagai solat, sedekah yang patut kita ada dalam diri kita untuk kita sampaikan dan kongsikan bersama orang ramai. Inilah yang makcik rasa makcik tak dapat pengetahuan itu dan makcik dapat pengetahuan itu di sini dan insya-Allah lah makcik cuba sampaikan kepada orang lain. Masya-Allah, subhanallah, tu dia. Bila kita dapat sesuatu ilmu tak terhenti takat tu dia. Kita sampaikan, kita panjangkan pada yang lain, insya-Allah. Masya-Allah. Jadi Puan, dari Semenyih ke Nasyul Quran, bukan dekat tu. Ya, betul. Setiap peserta ni ada cabaran tersendiri. Macam Puan tidak menjadikan jauh tu, jarak perjalanan tu atau melalui kesesakan pagi-pagi, itu bukan alasan, tu tak hadir hari-hari. Mungkin Puan boleh kongsi sikit pengalaman dan kemanisan program ni sampai cabaran tu dapat diatasi, tidak dijadikan alasan. Betul Puan. Saya bertolak dari rumah 6.30 pagi on the road untuk sampai ke sini, dan kalau saya lambat 5 minit, saya takkan sampai sini pukul 8 sebab kawasan jam yang tempoh banyak saya tempuh. Tetapi pada saya, apa yang saya pentingkan ialah apa yang saya akan dapat dari Syekh. Apa yang saya nak isi dalam dada ni. Dan pada saya terlampau banyak perkara yang perlu saya cari dan perlu saya isi dalam dada ni yang saya miss ataupun saya terlepas dalam usia saya semasa saya mengejar kehidupan saya sebelum ini. Jadi pada saya, kalau saya tak dapat datang tu, saya rasa sedih. Jadi saya kena sampai dekat sini macam mana pun. Masya-Allah, subhanallah. Moga-moga kita semua ni, termasuk Puan terutamanya, insya-Allah. Subhanallah, jihad besar tu. 6.30 dah bertolak dah, subhanallah. Moga-moga Allah terima, moga-moga tergolong dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang keluar untuk menuntut ilmu, Allah akan permudahkan perjalanannya menuju syurga-Nya. Amin ya rabbal alamin. Moga Allah terima, insya-Allah. Jadi Puan, subhanallah, apa perasaan Puan? Sekali lagi Allah pilih dalam taman-taman syurga ni. Apa perasaan Puan? Dah sertai tahun lepas, alhamdulillah tahun ni masih berkesempatan dan Allah masih lagi memilih untuk mendengar syarahan dan tausiah daripada Syekh Abdullah. Syukur, teramat syukur. Sebab saya dapat membetulkan lagi bacaan Al-Quran. Saya boleh membetulkan lagi kefahaman saya tentang apa diri saya dengan Allah. Dan saya dapat membetulkan lagi bagaimana diri saya yang patut saya sedekahkan kepada masyarakat. Itulah yang saya dapat. Masya-Allah, subhanallah. Akhir kalam, harapan. Pemberi kongsi sikit harapan. Silakan. Harapan saya kalau program macam ni dapat kita sebarkan dan adakan di luar sana. Saya rasa lebih bagus sebab anak-anak muda di luar sana, saya rasa kalau kita didik lebih awal dengan apa yang saya dapat dekat sini ni, mereka akan jadi orang yang paling bagus untuk menjadi khalifah yang baik di bumi ini. Masya Allah, subhanallah. Jom sama-sama kita doakan. Moga-moga selepas ini masyarakat di luar sana lebih ramai lagi yang dapat manfaat seperti program seperti ini, insya Allah.
Jazakallah khairan jazak. Barakallahu fi. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Puan. Ada yang ingin diperkatakan lagi daripada hati? Saya amat bersyukur dan berterima kasih kepada pihak Nasrul Quran membenarkan saya datang ke sini dan mendapatkan ilmu, dan insya-Allah umur panjang saya berada lagi di sini tahun depan. Insya-Allah. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, masya-Allah. Insya-Allah sama-sama kita doakan moga kita semua sentiasa Allah pilih untuk menjadi khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, insya-Allah. Insya-Allah kita akan bersama dengan peserta yang lain dalam program khas Ramadan Talaqi Tadarus 30 Juzuk Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.